Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Kenapa setiap kali pasukan lawan bertemu dengan Johor Darul Ta'zim FC, keputusan hampir sama? Apa sebenarnya rahsia di sebalik dominasi luar biasa ini? Adakah faktor pemain semata-mata atau ada sesuatu yang lebih besar di belakang tabir? Dan persoalan paling penting, adakah dominasi ini boleh dihentikan? Dalam dunia bola sepak Malaysia hari ini, nama JDT bukan sekadar sebuah pasukan, tetapi sudah menjadi satu standard yang sukar dicapai oleh kelab lain. Menurut laporan dan pemerhatian ramai penganalisis bola sepak tempatan, kekuatan JDT tidak hanya terletak pada barisan pemain mereka, tetapi juga pada keseluruhan ekosistem kelab yang dibina secara profesional dan konsisten sejak bertahun-tahun. Jika dilihat dari sudut struktur kelab, JDT mempunyai satu kelebihan besar yang jarang dimiliki oleh pasukan lain, pengurusan yang stabil dan visi jangka panjang yang jelas. Di bawah kepimpinan Tunku Ismail Sultan Ibrahim, kelab ini bukan sahaja menumpukan kepada kemenangan semata-mata, tetapi juga kepada pembangunan sistem bola sepak yang lengkap, dari akar umbi hingga ke tahap profesional. Ini menjadikan JDT sentiasa berada selangkah di hadapan. Selain itu, dari segi kualiti pemain, JDT memiliki kombinasi pemain tempatan terbaik dan import berkualiti tinggi. Namun, apa yang membezakan mereka adalah konsistensi prestasi. Banyak pasukan lain mungkin mempunyai pemain hebat, tetapi tidak mampu mengekalkan prestasi tinggi sepanjang musim. JDT pula berjaya mengekalkan tahap permainan yang hampir sama dalam setiap perlawanan, menjadikan mereka sukar ditewaskan. Satu lagi faktor penting ialah kemudahan dan infrastruktur. JDT mempunyai pusat latihan bertaraf antarabangsa serta stadium moden yang memberi kelebihan besar kepada pemain. Ini bukan sahaja meningkatkan prestasi fizikal dan taktikal, tetapi juga memberikan keyakinan mental kepada pasukan. Dalam bola sepak moden, faktor ini sering menjadi pembeza antara pasukan biasa dan pasukan elit. Dari sudut taktikal pula, JDT dikenali sebagai pasukan yang fleksibel dan bijak menyesuaikan strategi mengikut lawan. Mereka tidak hanya bergantung kepada satu corak permainan, sebaliknya mampu berubah mengikut situasi perlawanan. Ini menyukarkan pihak lawan untuk membaca permainan mereka dan merancang strategi yang berkesan. Namun begitu, kekuatan mental juga memainkan peranan besar. JDT sudah terbiasa dengan tekanan sebagai pasukan pilihan. Mereka tahu bagaimana untuk mengawal permainan dalam situasi sukar dan jarang melakukan kesilapan mudah. Sebaliknya, banyak pasukan lawan sering tewas dari segi mental sebelum perlawanan bermula lagi kerana reputasi besar JDT. Menurut pandangan beberapa pakar bola sepak tempatan, untuk menewaskan JDT, sesebuah pasukan perlu memiliki 3 perkara utama: disiplin taktikal yang tinggi, konsistensi sepanjang 90 minit, dan mentaliti yang kuat. Tanpa ketiga-tiga elemen ini, peluang untuk menewaskan JDT adalah sangat tipis. Menariknya, ada juga pandangan yang mengatakan bahawa dominasi JDT sebenarnya baik untuk bola sepak Malaysia. Ia memaksa pasukan lain untuk meningkatkan standard mereka, sekaligus menjadikan liga lebih kompetitif dalam jangka masa panjang. Namun, pada masa yang sama, ia juga menimbulkan persoalan sama ada jurang antara JDT dan pasukan lain semakin melebar. Menurut kami di Nadi Sukan, kekuatan sebenar JDT bukan hanya pada pemain atau jurulatih, tetapi pada sistem yang mereka bina. Mereka tidak bergantung kepada satu individu, sebaliknya membina satu struktur yang boleh terus berjaya walaupun berlaku perubahan dalam pasukan. Ini adalah sesuatu yang masih belum dapat ditiru sepenuhnya oleh kebanyakan kelab lain di Malaysia. Dalam konteks ini, cabaran terbesar bagi pasukan lain bukan sekadar menewaskan JDT dalam satu perlawanan, tetapi bagaimana untuk menandingi mereka secara konsisten sepanjang musim.
Ini memerlukan pelaburan, perancangan dan kesabaran yang tinggi, sesuatu yang tidak semua kelab mampu lakukan dalam masa singkat. Akhirnya, persoalan sama ada JDT boleh ditewaskan masih terbuka. Sejarah membuktikan tiada pasukan yang kekal dominan selamanya. Namun buat masa ini, realitinya jelas, JDT masih berada di tahap yang berbeza berbanding pasukan lain dalam Liga Malaysia. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah dominasi JDT sesuatu yang baik untuk bola sepak Malaysia, atau ia sebenarnya menghalang persaingan sihat dalam liga? Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Terima kasih, jumpa lagi.